Mungkin ramai ingin mengetahui bagaimana sisa kumbahan dapat diolah semula menjadi bahan yang berguna untuk tanaman. Kita bersama Samad Majid dan jurukamera Zulkarnaim Abdul Rahman di Melaka. Kebersihan merupakan aspek paling penting dalam hidup setiap individu kerana ia mampu menterjemahkan imej seseorang. Bagi sesebuah negara pula, mempunyai rakyat yang mementingkan kebersihan adalah suatu kelebihan dan amat diharap-harapkan. Oleh yang demikian, kesedaran rakyat terhadap pengurusan sisa pepejal yang sistematik amat diperlukan bagi memastikan persekitaran kehidupan dan kesihatan terjamin. Dengan bermula hanya sebagai penyewa lori secara kecil-kecilan, Mat Jantan diberi tanggungjawab untuk mengutip sampah dan sisa pepejal yang terdapat di taman-taman perumahan sejak usianya 20-an lagi. Kini, sudah lebih 20 tahun beliau masih melaksanakan usahanya sehingga menjadi seorang yang berjaya di negeri Hang Tuah ini. Tanggungjawab itu disandang dengan rasa penuh amanah membolehkan syarikatnya Haji Mat Jantan mula mendapat tempat di hati pihak pengurusan Majlis Perbandaran Melaka, ketika itu MPM, yang kini dikenali sebagai Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Syarikat ini ditubuhkan pada 1992. Ketika itu syarikat ini merupakan sebuah syarikat untuk menyewa loria. Pada tahun 1989, Kerajaan Melaka di bawah kepimpinan Ketua Menteri Tan Sri Rahim Tan Cik, saya ditawarkan untuk membuat kerja mengut sampah di seluruh negeri Melaka. Ketika itu hanya 2,000 rumah sahaja. Hasil kepercayaan yang telah diberikan dan atas usaha syarikat kami, Kerajaan Negeri Melaka ketika itu menambah kepada 10,600 biji rumah pada tahun 1990. Alhamdulillah, pada tahun ini kita telah berkesempatan diberi kepercayaan untuk mengungut sampah di seluruh negeri Melaka sebanyak 20,600 unit rumah. Alhamdulillah. Melihat akan kesungguhannya, syarikat Haji Mat Jantan, beliau diminta melaksanakan satu lagi tugas yang agak mencabar, iaitu menyedut sisa kumbahan dengan menggunakan sistem penyedutan mesra alam. Selain daripada itu juga, syarikat kita membuat sedutan najis di seluruh negeri Melaka. Asalnya pada tahun 1991, Arwahyaham Datuk Zuri ketika itu menjadi yang dipertua Majlis Perbandaran Melaka, telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menjaga seluruh loji di negeri Melaka. Ketika itu tuan-tuan dan puan-puan belum ada lagi IWK. Kamilah pengasas yang pertama yang di mana menyedut najis rumah ke rumah supaya tandas mereka lebih bersih. InsyaAllah tahun ini kita menjadikan tahun 2017 ni menjadikan tahun untuk membersihkan seluruh tandas di rumah anda. Tuan-tuan, jangan lupa bersihkanlah tandas anda supaya tidak mendapat penyakit yang berjangkit. Syarikat Haji Mat Jantan kini mempunyai lebih 80 orang pekerja dan akan membuat pelaburan lebih 10 juta ringgit dalam masa terdekat untuk menghasilkan baja organik dari sisa pepejal dengan menggunakan teknologi terkini yang dipanggil Biomax. Sistem Biomax telah digunapakai di negara maju seperti Singapura untuk menghasilkan baja berkenaan. Pada tahun ini, syarikat kita bercita-cita untuk membantu Kerajaan Negeri Melaka untuk menguangkan sisa pepejal di negeri Melaka. Kami telah berusaha mendapatkan sebuah syarikat daripada Singapura, iaitu Biomax, untuk bekerjasama dengan syarikat kami untuk menguangkan sampah di Melaka dengan cara sampah menjadi baja asli. InsyaAllah pada tahun ni kita akan usahakan supaya baja-baja ini dapat dikeluarkan pada bulan 6 ini nanti, insyaAllah. Kalau tuan-tuan nak tengok baja organik, pada tahun ni kita akan keluarkan. Hasil
yang kita target pada tahun ni hanyalah permulaan. Kita akan keluarkan kos lebih kurang dalam 600-700 ribu. Tapi pada masa akan datang, insya-Allah kita akan menjadikan lebih kurang 50 tan sehari sampah kita boleh proses untuk menjadikan baja. Hasil kerjasama saya, syarikat kami dengan Asobu Corp baru-baru ini, kita Asobu Corp telah mencadangkan supaya tanahnya yang 11 ekar dikubung untuk menjadikan satu landmark untuk dia, untuk menjadikan tempat pemproses. Usaha menjaga kebersihan bukan hanya terletak di bahu pihak berkuasa tempatan, malah masyarakat juga perlu memainkan peranan demi kelangsungan kesejahteraan bersama.